First impressionnya macam semua kamu pandai-pandai. Faham tak? Macam yang wah, dorang pandai dorang gitu. Semua. Sense of belonging tu belum ada. Jadi saya rasa macam semua friendly kecuali Bikum. Macam saya rasa susah bergaul lah dengan kamu. First impression tu bukan takut. Dia macam mana nak blend in dengan orang-orang Sabahan ni. Tengok macam dorang ni pandai-pandai, Cara sombong-sombong gitu. macam tak boleh nak masuk lah awal-awal. Saya anggap yang budak-budak IPG ni semua akan budak-budak yang bagus. Dah lah awal-awal masuk tu aku asyik tidur je. Aku ni dah lah satu-satunya orang Sarawak dekat kelas ni. Boleh ke dia orang terima aku? Korang semua sangat extrovert. Fikirkan si Bikum tu non-Muslim. Sebab muka dia macam tiada cahaya Islam. Macam budak baik lah. Tapi sebenarnya tak pun. Ya, semua gedik ni. Sebab aku cakap, muka macam muka budak gedik ni. Dan kita pergi Kundasang lah. Waktu kita langgar peraturan tu lah. So, tentu sama-sama dengan semua classmate. Banyak. Ya. Pergi Bandung kan. Sebab di sana untuk sejujurnya lah dalam hidup saya itu baru kedua kali saya pernah kena sambut birthday oleh sesiapa ya. Mostly pasal spend time masa dengan kawan-kawan lah aku rasa. Jujurnya waktu kat Kundasang lah. Yang ni. Buka puasa masuk pi. Masa tu yang cikgu sekadir yang lari awal. Ni. Saya suka trip-trip pergi mancing. Paling manis sekalipun kita pergi Kundasang tu lah, walaupun dia seorang yang tak dapat ikut, yang Bikum tak dapat ikut. Dia kenangan hias kelas sampai malam tapi tak dapat nombor pun. Padahal cantik juga ke birth kami hias. Okey. Kenangan Kundasang lah. Kenapa ada sebab dia? Sebab tempat Kundasang ni arwah ayah aku pernah dengan mak aku nak datang sini. Tapi disebabkan dia tak sempat, jadi aku dapat merasa pengalaman tu dengan korang. Inilah Kundasang. Pergi Kundasang tak? Betul. Dengan Sarawak pun best. Dapat surat surat pink. Sebab benda tu first time langgar peraturan yang satu kelas sama ramai kan. Lepas tu dalam dalam langgar sama-sama tu still create memories yang bagus lah, yang best. Jadi macam benda tu kau takkan lupa tau. Mahal lah. Kalau boleh saya mau ulang dari zaman PP. Tak balik. Ya. Zaman dan ni. Bukanlah Kundasang, mana-mana tempat kah. Tapi memang mau ke sini balik. Gitu. Bersama-sama lah. Yes, betul. Oh my god, kalau boleh dan kita pergi di Ranau tu. Ya, ini sebab ruginya Bikum tidak dapat datang. Kalau anda full sudah kita. Di Kundasang. Mungkin momen yang kita banyak kuliah di kelas. Kita pergi sungai ramai-ramai. Menukan. Kalau mau ulang masa, boleh kayak begini. Time PJ kot. Time kelas PJ yang compact.
setiap masa kita berkumpul? Before praktikum. Praktikum 1. Sem pendek. First year masa PP. Okay, momen di Kundasang kali ya. Kundasang. 100% Kundasang. Sejujurnya aku rasa aku akan ambil jawapan yang sama, Kundasang. Even duduk di rumah tu tak buat apa-apa pun. Bukannya ada aktiviti ke apa, bercerita aja, tapi itulah momen yang rasa paling rapat. Best. Weirdo. Amazing. Family. Onsite. Onsite. Hyperactive. Mungkin kegembiraan lah. Perfect class. Onsoi. Cinta. Orang-orang yang baik. Happening. Fun. Unpredictable. Irreplaceable. Macam sakit lah. Macam yang kan sebelum ni aku ada tengok je balik Ish 3 hari lalu, tapi lepas tu sebab aku belum lagi dapat macam kita belum lagi kasih maksimum kita punya masa sama-sama. Nostalgic. Yeah, but to macam mana bila mau ulang balik masa, itulah nostalgic, and I hope there's more time for us to be together. Rasa macam mau berpisah ni. Macam mana? 5 tahun tu ambil masa bah yang lama untuk kita sama-sama. Jadi kalau mau berpisah ni macam sedih lah. Kalau dari segi kawan, kalau di tempat saya mana ada kawan-kawan macam kamu. Di sini saja saya ada kawan yang saya boleh macam bergaul begitu. Di sini kamu jalan. Jadi kalau kita sudah berpisah, siapa lagi begitu? Yang first of all tak sabar. Sebab nak habis kan, aku pun penat dah. Aku pun nak belajar. Tapi dalam masa yang sama, rasa sebab rasa macam maksudnya 5 tahun tu dia dah macam berlalu macam tu ya. Tak tahu lagi macam mana nak berpisah dengan budak-budak lain. Kebelakangan ni dia jadi macam tak sabar sebab penat. Baik benda baik kita pergi. Rasa dengan tak ada air lagi. Memang rasa nak balik. Tapi at the same time macam sedih pula. Sedih sikit. Tapi happy lah wajar. Sekarang memang kita akan cakap happy sebab nak habis belajar. Tapi bila mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, zaman ni lah yang kita akan rindu. Tak pernah bersedia pun untuk momen tu. Malah aku tak nak pun fikir dulu. Biarlah masa tu sampai sendiri. Biarlah benda tu jadi terus. Saya rasa macam kosong lah sebab macam akan bayangkan yang satu hari nanti tak ada point kawan ramai-ramai. Aku rasa aku akan sedih. Yang kuat paling sedih sebab walaupun aku tak buat masa sekarang, aku tak berapa nak selesa untuk bergaul. Jadi tapi bila ada korang, aku teringat yang sebenarnya aku tak seorang pun. Sedih. Very sangat sedih. Aku just macam kalau boleh nak perlahankan lah masa tu. Sedih lah. Okay. Untuk semua orang, jaga diri baik-baik. Lepas tu jangan lupa aku. Sebab aku pun tak lupa kamu gitu. Tak kasih lah, tak not really good at goodbye. So selalunya biar je benda tu berlalu. Nanti akan dikenang. Dan saya harap my presence in these 5 years become a meaningful one. Dan kalau saya ada buat salah silap, mohon maaf. Tapi kalau kamu kahwin, sila jemput. Saya tukang cuci pun tidak apa. Teruskan menjadi cikgu yang baik. Teruskan kehidupan. Kalau kahwin, jangan lupa jemput. Terima kasih sepanjang 5 tahun ni. Semoga ukhuwah yang terbina ni dapat berkekalan dan berpanjangan sehinggalah ke jannah. Saya sentiasa sokong kamu semua dan saya doakan kamu semua
bahagia bila ada rumah tangga nanti. Dan semoga kita dapat kumpul sama-sama lagi suatu hari nanti dan capai apa yang kita impikan. Terima kasih sebab jadi classmate, bukan lebih daripada classmate sebenarnya. Korang dah jadi sahabat untuk sepanjang 5 tahun dekat IBG. Minta maaf banyak-banyak. Harap korang boleh maafkan aku dan terima kasih di atas memori kita selama ni. Semoga korang semua berjaya lah untuk kehidupan yang akan datang. Jangan lupa kontak-kontak. Walaupun kita berpisah lepas ni, jangan pernah lupakan kenangan yang pernah kita lalui bersama. Selamat maju jaya, panjang umur, murah rezeki. Jadilah cikgu yang handsome orang panggil. Bukan rupanya, akidahnya. InsyaAllah. Walaupun kita dah grad, kita still boleh contact each other. Kita tak putus hubungan macam tu lah. Semoga semua jadi cikgu yang berguna. And paling penting, live your life for the best. Kalau kahwin, jemput. Ramai-ramai kita posting Johor. Bye. Semoga kita semua berjaya dunia akhirat, insyaAllah, amin. Dan itu saja. Sayang korang. Tengok. Okay. Ni video. Hai.